Dola baru bagi tahu sikit je keburukan dark side sos tomato. Sos tomato yang kau nak pakai guna kat burger. And kadang-kadang apa masak apa? Sardin. Ada yang campur sos tomato, sos cili. Asalkan dia nama sos. Aku tak fokus lagi sos tiram. Aku setuju. Dalam sos cili, sos tomato, memang tak ada langsung kebaikan tomato. Kau tahu kan apa manfaat tomato? Lycopene. Antara antioksidan yang paling banyak dalam tomato. Lycopene aku nak bagi tahu hampa. Punyalah bagus. Strong scientific studies, meta-analysis of intervention trials. Manfaat lycopene untuk kurangkan kolesterol jahat dan juga tekanan darah. Tadi abang, kalau korang makan tomato hari-hari, dapat kurangkan kolesterol jahat sebanyak 10%. Yang ni, kajian ni pula, lycopene kurangkan risiko prostatic cancer. Kanser prostat. Strong evidence against prostate cancer. Tapi apa yang ada dalam sos tomato, sos cili, korang boleh dengar apa Space Dola cakap? Tapi dalam dia penuh gula, bahan kimia atau perisa tiruan. Pasal gula tinggi dalam sos ni, aku rasa ramai tak aware. Nampak? First dia gula. Yang ni gula. Apa yang anda makan sebenarnya ialah lendir merah dari sirap jagung, paste tomato palsu dan bahan pengawet. Paste tomato palsu. Satu lagi bahan yang Space Dola tak bagi tahu. Yang digunakan dekat banyak sos untuk bagi sos tahan lama. Tahu apa dia? Sodium benzoate. Function sodium benzoate dalam sos adalah untuk extend atau prolong shelf life. Bagi benda tu tahan lama. Tetapi, ada some study mengatakan kalau sodium benzoate bergabung dengan vitamin C, dipanaskan lagi, dia akan membentuk benzin. Weh korang, benzin ni boleh punca banyak kanser weh. Leukemia, non-Hodgkin lymphoma, kanser perut, kolorektal, usus lah. Kanser darah. Gila weh. And kalau korang tak percaya aku yang sodium benzoate, kalau bergabung dengan vitamin C, heated lagi akan hasilkan benzin. Hang boleh baca kajian belakang ni. Artikel, they explain full explanation. Okay, aku tak mau bagi hampa takut. Tetapi secara generally, dos yang low dose sodium benzoate ni boleh kita makan. Sebab FDA recognize dia sebagai GRAS. Generalized, recognized as safe. Tapi hampa kena ingat, untuk certain dose sodium benzoate alone, tengok dia showed weak genotoxicity activity. Apa maksud genotoxic? Genotoxic tu maksudnya dia boleh rosakkan DNA korang. Punya genetik. DNA kalau rosak boleh menyebabkan uncontrolled cell proliferation, penambahan sel menjadi terlalu banyak yang akhirnya sel yang tak berfungsi, sel yang menjadi kanser pun boleh berlaku. Sebab itulah memang ada kajian mengkaitkan antara sodium benzoate dengan benzin yang boleh diklasifikasikan sebagai karsinogenik. Ejen yang boleh menyebabkan kanser. Korang faham tak apa yang aku try untuk sampaikan? Habis tu tak boleh makan sos langsung lah. Tak boleh guna untuk masak-masak. Aku nak hang faham basic knowledge. Hang kena faham satu. Dalam sos, hang jangan expect nak dapat manfaat tomato, cili, semua bohong. Dalam sos, tinggi gula. Gula mai daripada mana? Gula putih dengan corn syrup. Berapa kalori weh? Dah lah glycemic index gula tu 65-68. Corn syrup 90. Risau weh kalau yang ada masalah. Gula tinggi dalam darah. Macam mana makan burger pula tu dia. Sos dah macam kuah. Gula yang tinggi dalam badan boleh menyebabkan keradangan. Yang strong evidence mengatakan high sugar diet boleh menyebabkan banyak penyakit kronik. Kecil manis, kolesterol tinggi, apa lagi jantung, stroke, Alzheimer, kanser. Terlalu banyak scientific study dekat sana mengatakan tu gula lah punca kepada keradangan dalam badan. 70 to 90% kebanyakan penyakit kronik asal dari keradangan. Ni data daripada KKM weh. Nak sembang pasal keburukan inflammation dalam badan ni terlalu luas. Banyak sangat-sangat. Dekat sini aku nak bagi tahu bukan tak boleh nak makan burger yang ada sos. Kontrol amount sos tu. Memang tipu lah kalau korang tak mau makan burger langsung. Sebab ada sos cili semua pakai, tak mau makan lah. Jangan bohong aku lah. Burger boleh makan. Tak ada masalah. Just sederhana sudah. Tengok burger dia ni macam boleh tahan. Yang aku perasan lah, burger-burger high-end macam ni, dia tak guna sos cili, sos tomato. Kan? Ni, lapang.